Sebuah video berita lama tular semula di media sosial didakwa sebagai pengumuman terbaru mengenai tarikh bayaran SDR fasa ketiga. Tetapi adakah dakwaan ini benar? Satu hantaran di media sosial menyebarkan maklumat bertarikh 10 Ogos 2026 yang mendakwa terdapat pengumuman rasmi berkaitan tarikh bayaran sumbangan tunai rahmah atau STR bagi fasa ketiga. Sesetengah pengguna media sosial turut mempertahankan dakwaan tersebut kerana ia dipetik daripada sebuah rangkaian berita sehingga dianggap sahih. Namun begitu, video berita yang dirujuk sebenarnya adalah liputan lama yang membincangkan pembayaran STR bagi tahun 2025 bukan tahun 2026 seperti yang didakwa. Kandungan asal video tersebut tidak pernah menyatakan secara khusus tahun berkenaan. Elemen visual pada video itu pula didakwa telah diubah untuk memaparkan tahun 2026 menyebabkan penonton tersalah anggap ia sebagai berita terkini sedangkan ia sebenarnya berita lama yang disunting semula. Setakat tarikh maklumat ini dikongsikan, masih belum ada sebarang kenyataan rasmi yang menetapkan tarikh tepat bayaran SDR fasa ketiga. Orang ramai dinasihatkan agar merujuk terus kepada kenyataan rasmi daripada Kementerian Kewangan di media sosial kerana ia dikatakan menjadi saluran yang paling terkini berbanding laporan berita konvensional yang mungkin mengambil sedikit masa untuk disiarkan. Agensi berkaitan seperti Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia dan Bank Simpanan Nasional turut memerlukan tempoh penyelenggaraan sistem sebelum sesuatu proses pembayaran dapat dilaksanakan dengan lancar. Pihak yang menyebarkan maklumat ini turut mengingatkan supaya sebarang dakwaan disiasat dengan teliti sebelum dipertikaikan atau disebarkan lebih lanjut, memandangkan terdapat kemungkinan sesetengah pihak menyebarkan urak-urak sekadar untuk tujuan sensasi tanpa sumber yang jelas. Itu sahaja perkongsian fakta bagi isu ini. Apa pendapat anda tentang penyebaran berita lama yang disunting semula sebegini? Kongsikan pendapat anda di ruangan komen dan jangan lupa subscribe untuk terus mendapat kemaskini berita terkini. Itu sahaja laporan kami pada hari ini. Sekian, terima kasih. Teruskan bersama kami untuk berita terkini dan bantuan lanjut.